Hai dan salam semua. Terima kasih sebab sudi dengar podcast ini. Saya gembira hari ini kita dapat berkumpul semula untuk satu perkongsian yang saya rasa ramai di antara kita mungkin pandang ringan selama ni. Betul tu. Saya pun tertanya-tanya topik apa yang kita nak bincang hari ni. Nampak macam serius je. Serius, tapi menarik. Hari ni kita nak kupas satu benda yang ramai orang pandang ringan. Tapi sebenarnya inilah penentu sama ada bisnes mesin sabun anda berjaya atau lumpuh di tengah jalan. Topik kita, kenapa pemilihan sabun berkualiti sangat penting dalam perniagaan mesin sabun? Oh, menarik. Saya ingat selama ni yang paling penting tu mesinnya. Rupanya ada benda lain yang lebih kritikal. Tepat sekali. Ramai orang fikir mesin yang penting. Tapi hakikat sebenarnya, sabun adalah nyawa kepada mesin. Bayangkan macam ni. Kalau sabun yang baik, mesin jalan lancar. Tapi kalau sabun yang salah, mesin boleh rosak dan pelanggan lari. Wah, tak sangka sampai begitu sekali kesannya. Jadi maksudnya kalau sabun stabil, pelanggan akan repeat beli. Dan kalau sabun tak stabil, jualan boleh drop terus. Betul sangat. Dan itulah yang selalu terjadi pada ramai peniaga mesin sabun yang baru nak mulakan perniagaan ni. Mereka fokus pada mesin, fokus pada lokasi. Tapi sabun dikira last sekali. Okey, so sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Apa beza antara sabun bancuhan kilang dengan sabun yang orang bancuh sendiri kat rumah? Soalan bagus. Sabun bancuhan kilang atau yang dikenali sebagai industrial atau Dobby formulation, ia dibuat dengan formula saintifik yang konsisten. Ada standard quality control atau QC. Kepekatan dia sesuai untuk mesin vending. Tak mudah mendap atau sumbat nozzle. Baunya pun lebih stabil dan tahan lama. Contohnya macam formulation S10 dan S20 yang digunakan dalam sistem profesional tu kan? Ya, tepat. Tapi sebaliknya, sabun bancuh tepi rumah yang orang ikut YouTube, WhatsApp atau beli e-book, ia tiada formula tetap. Setiap batch boleh jadi berbeza. Kadang terlalu pekat, kadang terlalu cair, mudah mendap dan ganggu sistem mesin. Dan yang paling kritikal, tiada QC sebenar. Nampak murah pada awalnya, tapi risikonya besar kan? Betul tu. Mesin cepat rosak, pelanggan tak repeat, rugi lebih banyak dalam jangka panjang. Dan ini bawa kita kepada kesan besar pada bisnes. Cuba bayangkan kalau sabun tak betul. Apa yang akan jadi? Saya rasa mesin cepat tersumbat, motor cepat rosak. Tepat. Tambah lagi kos maintenance yang tinggi. Pelanggan hilang kepercayaan dan income pun tak stabil. Tapi sebaliknya, kalau sabun betul, mesin tahan lama, aliran stabil, pelanggan repeat